Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Berjumpa lagi kita dalam channel Amran Lens. Abang nak sambung kita hari ni buat engine saja. Episod kali ni kita buat engine saja, okey. So abang tak ada masa, tak ada cuti. Jadi abang gunakan masa yang ada sekarang ni untuk hari ni kita usik engine. Apa abang nak buat? Abang nak buka head block, nak gosok kalau ada carbon kat sana, tukar plug. Kita pasang tuti pump. Di episod yang lepas abang dah cuci, dah servis tuti pump, dah tukar seal, kita pasang ni, apa namanya ni, carburetor punya intake, yang ini yang pecah ni kan, yang crack ni, abang nak tukar. Dan kalau abang boleh buka ni, sebab abang tengok ada skru yang loose lah, ada 2 skru yang loose, abang akan cuba buka. Abang nak buka, nak flushing orang kata, nak bersihkan je lah, sebab minyak dalam ni hari tu bercampur dengan tuti. Dan kita boleh pasang balik. Lepas tu spring clutch abang dah beli, gasket. Ini spring clutch dan juga ini clutch gasket lah. Sebab banyak yang dah loose skru dia ni. Abang cuba pakai W40. Mana yang boleh buka, kita buka lah. Sebab tengoklah kotor dia kan. Alang-alang kita buka, ini okey lagi, kita boleh pakai lagi. Mana kita boleh cuci. Korang tengoklah yang ni, dah rata dah guys. Biasalah enjin lama kan, just nak bersihkan saja. Alang-alang dah tua enjin ni, kita bersihkan saja. Macam buang taik telinga punya taik. Waktu abang buka hari tu memang dia tak ada lock abang dah beli lock dia. Gila, macam ni je pasang. Untuk apa kita panggil ni, pin ni je dia pasang. Kita bersihkan ni juga. Banyak lagi ni. Tengok. Ini berapa? Lebih daripada 20 tahun punya cerita guys. Ini engine lebih daripada 20 tahun punya cerita. Akhirnya. Okey. Yang lain boleh buka. Yang lain tak ada masalah nak buka. So sekarang abang kena cari 2 skru. Skru macam ni ada jual lagi kan. Tak sama panjang guys. Macam mana abang nak ingat guys Macam mana kita tak tahu? Abang bukan kaki buka enjin. Okay, video harap membantu lah kan. Pendek-pendek panjang. Yang ni pendek, sama dengan ni. Sama. Ni pun sama. Ni pun sama. Ni panjang lah. Sama. Ni pun sama. Okey. Ni pun kita nak buka. Dah letak minyak tadi semua supaya dia senang. Ni loose guys. Mesti ada yang loose. 3 boleh, 1 loose. Aduh. Saya boleh buka. Okey. Ni skru dia sama saiz tak? Ni ada gasket Okey. Jangan bagi kotor masuk. Tapi terpaksa juga. Tanah pun ada. Abang nak tukar spring clutch, kita kena buka. Okey ni, spring clutch dia. Bersihkan. Macam mana? Macam ni guys, macam ni. Macam ni. Okey, baru kita tarik. Ya, begitu.
Tapi adakah abang nak pasang sprinkler sekarang? Sebab abang nak, kalau boleh buka, kita nak spray lah guys. Kita buka dulu guys. Kita buka head guys. Satu skru memang lain ke? Tak apalah. Okay, jom kita tengok head dia guys. Inilah yang kita kena gosok. Kena bersihkan ni. Okay. Piston dia, head ni kita kena gosok. Okay. Macam ni kita kena gosok. Nak tahu cala ke tak, kita kena tengok nanti. Ini boleh pakai balik sebagai contoh abang dulu muda-muda abang buat benda ni motor sendiri. Nampak ni. Ini yang kita kena bersihkan. Baru motor lagi 300. Okay, ni abang serahkan kepada abang punya assistant lah. Okay. Sini. Hanya satu skru yang panjang, iaitu di bawah tadi. Yang lain skrunya sama saja. Dan 2 skru rosak kita kena beli Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak minyak dia guys? Ini kena air ke guys? Boleh pakai dia ke? Boleh. Minyak ni kenapa berkilat? Abang tahu kenapa? Minyak tuti. Aduh, inilah yang kita kena bersihkan ni sebelum kita masuk minyak baru. Pelak elok pun jadi rosak sebab basah. Apa taknya minyak tuti naik. Sangat kotor Kotor apa tu? Minyak tuti tu. Ni boleh spray. Buka blok pula guys. Kita check blok cala ke tak. Gasket ni abang tak beli, mungkin abang boleh pakai. Hopefully piston tak cala. Let's check on the piston. Looks good. This side also looks good. Okay, kita bersihkan sajalah. Piston standard ke ni Biasa ada tulis kan. Kita buang karbon dulu. 57 guys. 50. Standard dia tulis STD guys kan. Ini macam dah tukar ke guys? Ini jangan gosok bagi rata guys. Gosok sikit je, buang karbon. 53 50 50 guys. Betul tak? Ini kalau pasang piston arrow ke atas. Abang tak pasang lah. Piston cantik kot. 50 Ni kotor-kotor ni maklum lah karbon. Kita tengok blok dia. Blok dia pun tak cala guys. Nampak? Blok pun tak cala ni. Kita hanya bersihkan blok dia. Guys, kalau korang tahu sprocket asal dia saya siapa, tolong komen. Mungkin abang kena tukar sprocket asal dia. Tapi kita mesti teruskan. Sekarang kita nak pergi kepada pemasangan. Dah bersih guys Nampak? Ini yang lama. Dah crack. Ni yang baru. Kita akan pasang dekat sini. Tapi abang kena cari skru. Skru dia dulu satu. Ini abang rasa nak letak gam gasket sikit lah. Okay. Yang ini piston abang dah cuci. Tak cala tapi korang tengoklah 50 lepas tu blok pun alhamdulillah tak cala, abang dah bersihkan. Tak adalah abang bersihkan 100% macam kat kedai sebab kita ni pemain kampung. Macam baru Cover clutch pun dah bersih, dah gosok. Ni kita boleh spray guys. Ini baru boleh spray. Pasang balik kipas dia.
Okay, ini masanya abang pasang pump tuti kita. Letak minyak hitam sikit. Okay. Letak di sini. Beginilah. Nanti abang tunjuk kat dalam tu. Patutnya dia ketat. Sebelum ni, bila dia ketat, kau tengok dia masuk sini. Nampak ni? Gigi ni kena dengan puli dia. Bila gigi tu kena dengan puli dia, bila ni berpusing nanti, jadi tuti pump pun akan berpusing. Itulah dia punya kepentingan dia. Kita pasang skru dia yang panjang ni kat atas lah. Okay. Ni hose pun baru abang letak. Panjang kat atas, pendek kat bawah Dan kita ketatkan tuti pump kita. Hopefully tuti pump kita tak leaking dah. Inilah main utama dia. Main course dia panggil. Okay, mantap. Yang ini kita pasang je dulu sebab abang punya gasket belum sampai. Lagi satu abang nak beli skru baru yang loose tu. Sini skru loose satu. Dekat sini penutup kulit clutch ni skru loose satu. Kita buka clutch tu sebab abang tak habis flashing lagi. Nampak tu? Tu. Untuk macam tu. Okay. Ni boleh gosok lah. Semua dah basah dengan tuti. Ni. Ni. Begitu. Okay. Kita boleh bersihkan. Kita kena bersihkan ni. Cuci guys. Cuci ni pun. Jangan salah pun. Dia ada ajar kita lagi. Yang nipis dengan yang tebal, yang tajam. Nipis ke atas. Sebab masih banyak tuti dalam ni. Kalau kena cuci kat clutch dia ni. Too many guys. Ni yang ada spring Yang ada spring macam ni. Okay. Kita start masukkan satu-satu. Ni tadi abang cuci dengan petrol. Sekarang abang kena lap letak minyak hitam sikit. Lepas plate yang kedua, yang ada lubang ni, samakan dengan yang ada spring. Okay, macam tu. Lepas tu sambung. Kalau korang pegang plate ni, ada yang tajam, ada yang curve Yang curve tu abang buka tadi, dia di atas. Jadi abang ikut sajalah. Lepas abang selang-selikan clutch, yang terakhir ni, kan ada spring 3 tu. Apa yang abang ingat, dekat sini lah baru kita masuk dekat spring. Supaya dia main. Ini yang last. Baru kita masuk clutch yang terakhir. Clutch ni pun dah makan guys, tapi boleh lagi lah. Jadi yang last tu je dia main. Okay, kemudian kita tutup. Okay, sebelum kita tutup, yang ni tadi abang tak keluarkan pun washer dia, nampak? Washer dia abang tak usik pun. Yang tengah ni pelik sikit nampak tu. Sebab abang dia washer dia dikapit oleh dua washer. Ini abang tak keluarkan, je cuci saja. Letak macam ni. Tutup dengan mangkuk clutch. Itu. Dan spring dia. Dan kita masukkan skru dia. Washer dia ada dua. Masuk gigi. Gigi ni kena selari dengan ni. Tapi dia boleh goyang. Bila dia goyang, korang masukkan ni. Letak minyak hitam sikit. Kita masukkan dalam tu. Ngam. Sampai bawah. Bila sampai bawah, dia akan sampai bawah. Bila dia boleh pusing macam ni Okay, kita ketatkan clutch ni.
Jangan ketat sangat dulu, semua dulu. Okay, bila ini ada, kita panggil apa lah, needle bearing dalam tu 6. Abang dah masukkan tadi sebab abang dah cuci kan. So ini kena samakan dengan bawah ni. Ada longkang gigi bawah tu. Minyak hitam sikit. Goyang-goyang sikit Okay. Tengok ni, bagi dia sama. Okay, dia tekan habis. Apa ni Ni dual clutch ke? Ada orang buat kelas mati kan? Abang tak nak lah. Kita main standard je guys. Ni sini. Okay, kita masukkan ni. Ni pun ada gigi dia kan. Pastikan gigi dia sama. Macam tu. Dan dia ada 2 washer sebelum dia punya skru. Washer yang pertama, washer yang kedua, dan skru. 19 bateri habis Okay, selesai lah pemasangan kita punya clutch ni guys. Hopefully dia berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita pasang gasket untuk kita pasang cover. Sebelum tu abang nak spray lah guys. Abang nak pasang blok dulu. Sebelum abang pasang blade block, abang letak minyak tuti sikit lah, bagi dia pelinciran dia tadi. Okay, minyak tuti. Okay, bila kita nak pasang ni ada 2 ring ni. Korang tengok ring ni kat sini kan, sebelah aje. So yang itu adalah sebelah, korang pun boleh nampak dia punya lubang ni agak besar belah-belah dia. Ni pun abang letak minyak sikit. Abang masukkan piston dengan berhati-hati. Okay guys, dah masuk guys. Okay, apa abang buat, masukkan. Dah separuh pada piston tu masuk, kita kena masukkan kepala dia. Tengok pada atas ni, hari pun dah gelap guys. Okay, nampak dulu. Nampak cun Nampak kita dah naikkan piston tu, nampak? Nampak guys? Block. Alright. Block kita dah masuk, kita test. Okay, nampak piston yang abang naik? Tu dia. Abang letak minyak tuti sikit tadi supaya dia melincir. Okay, ambil penutup dia. Kita ketatkan blok dia. Baru abang cakap lampu pun keluar. Itu menandakan sudah senja guys. Sekejap lagi kita kena berhenti lah. Apa-apa pun almost ready. Tinggal apa tau, abang nak cat ni je. So tuti pump dah pasang, carburetor connector dah pasang, dah cuci blok, dah cuci piston, dah cuci top. So almost complete dekat bahagian enjin. Beza tadi dengan sekarang, nampak? Cantik, smooth, bersih. Sekarang kita pasang top. Masukkan dia punya gasket head dia. Masih boleh pakai, InsyaAllah masih boleh pakai. Okay. Dan juga head yang dah bersih tadi tu, yang beginilah, yang tebal sama tebal Okay, kita masukkan begitu. Abang perasan lah ada satu yang tak sama, tapi abang rasa memang dia punya lah. Kita just pasang saja. Plug kita pasang terus BP7HS, cantik je plugnya kan. Lepas tu kita boleh simpan sebab abang tunggu gam gasket abang tak sampai lagi. Abang nak pasang dah. Pembuka dan pemasang plug kita legend guys. Sorry motor ke ni? Mungkin lah tapi dah nazak dah. Dah loose. Tapi plug pun bukan boleh ketat sangat pun. Plug biasa-biasa je, jangan ketat-ketat sangat guys. Cukup. Itu saja setakat ini. Tengok
Almost lah. Bagi abang dah flushing, orang kata dah bersihkan tuti-tuti tu, abang dah buka clutch tadi. Alright. And then ni abang dah pasang tuti pump, abang dah pasang. Kita dah servis block dengan head, kita dah servis piston. Itu saja. Jangan lupa subscribe channel abang, bantu kalau korang minat dan korang ada informasi yang berguna untuk abang. Abang bukan pemain pro, abang pemain kampung saja. Minat, sebab dasar minat. Jika ada info yang korang rasa abang buat salah, nak share, tolong komen guys. Okay, until next episode. Assalamualaikum. Bye.